gambar. Boleh, boleh, boleh. Tahu tengok datuk di YouTube. Jari-jari jangan tutup saya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Aku mau dengan Hai. Kempangan Tawau lulus tahun 2012. Tahun 2025 tak siap lagi. Kita terpaksa tanggung begitu lama untuk dapat bekalan. Untuk kita bekalkan air ini, kita kena kumpulkan air semula jadi. Air itu belum bersih. Nak rawat air itu kena ada loji rawatan air. Untuk loji itu siap mungkin 2028 paling awal, kalau tidak pun 2029. 17 tahun. Isu air ini adalah isu penting, isu tenaga isu penting, isu kemudahan ini isu penting. Saya rasa semua calon tahu ada masalah. Semua calon akan bagi cadangan. Bezanya, Datuk Ruji ini dia ada pengalaman. Datuk Ruji ini adalah Ketua Setiausaha Kementerian. Beliau juga pernah menjadi SDO ataupun pengawal keuangan di Sabah ini. Jadi dia tahu macam mana proses melancarkan perjalanannya. Sabah ini perlukan rakyat bersemangat soal politik dan tahu nak buat apa.